Kalau semua baik, negara ni baik, tak ada bergaduh, tak ada apa semua, macam kita lah sama sekarang ni, bila semua negara aman, baik, tenang ni, macam mana kita nak generate ekonomi ni kan. Abdullah bin Umar ni duduk kat Mekah, Husain kat Madinah. Abdullah bin Umar duduk kat Mekah, dia dengar saja Husain nak pergi ke Kufah, dia terus naik kuda pecut datang ke Madinah. Kata memang orang-orang Kufah, hati mereka seolah-olah menyokong kepada kamu, tetapi pedang mereka terhunus untuk kamu. Hak geng-geng ni yang perang ni semua ni Islam. Bila Husain semayang, mereka ikut belakang. Mereka ikut belakang. Perang-perang cerita lain. Politik-politik lain. Tapi bab semayang, dia Sayyidina Husain jadi imam, mereka ikut. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata, celaka kamu wahai Ubaidillah bin Ziyad. Demi Allah, aku melihat Nabi mencium pipi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak Kopi O, tempat borak-borak santai tapi padat sambil hirup isu semasa dan sembang pasal hidup. Bersama kami kupas topik dengan rasa kadang panas, kadang manis tapi tak pernah hambar. Kopi pekat, borak padat. Jom kita mula. Sebelum tu saya nak sapa saya punya panel kita hari ini, Imam Amirul. Apa khabar, Imam? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, kali ni sebab memandangkan kita dah masuk bulan baru, tahun baru 1447 Hijrah. So kita nak membincangkan satu topik yang mungkin orang jarang kupas benda ni, iaitu mengenai Muharram berdarah. So saya nak ni dah sikit trivia lah kan. Apa cerita Karbala ni? Apa cerita Muharram berdarah ni? Kalau saya salah, mungkin Imam boleh betulkan lah. Dia berlaku sekitar lebih kurang 10 Muharram pada tahun 680 Masihi, yang berlaku di Karbala. Ia ada kaitan dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husain, berdiri melawan kezaliman tapi akhirnya syahid bersama ahli keluarganya. Cuma kita pegang kat sini satu prinsip, jangan tunduk kepada permintaan yang zalim. Dia macam bukan sekadar kisah sejarah, tapi Karbala ini adalah simbol keberanian, keadilan dan pengorbanan. So, saya rasa hari ini kita tak nak bercerita saja, maknanya kita nak cuba menyelam apa yang berlaku 1400 tahun yang dulu, supaya dia menjadi pengajaran kepada kita semua, insyaAllah. So, tanpa saya nak melengahkan masa, mungkin soalan yang pertama lah saya nak ajukan kepada Imam. Boleh tak Imam kita mulakan dengan persoalan ringkas, tapi sering kita terlepas pandang, kenapa tahun Islam bermula dengan Muharram, bukan bulan lain seperti Ramadan ataupun Rabiul Awal? Okey, terima kasih cikgu. Kenapa kita ataupun Islam itu memulakan kalender lah, kita kata mulakan kalender Islam itu, kalender Hijrah itu pada bulan Muharram, tidak pada bulan-bulan yang lain. Okey, sejak daripada dulu lagi menjadi kebiasaan bangsa Arab ataupun orang-orang Arab, mereka akan memulakan sesuatu perkara yang baru, contohnya perniagaan, perdagangan, perjalanan ataupun permusafiran itu, mereka akan memulakan pada bulan Muharram. Satu. Dan dalam bulan Muharram itu ada juga yang memulakan menuai ataupun menanam tanaman dan sebagainya. Maka itu salah satu faktor lah. Dan yang kedua, bila mana kita kaji balik sejarah perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita biasa dengar lagu Muharram kan, satu Muharram detik permulaan. Itu memang betul, detik permulaan hijrah Nabi SAW. Tetapi bukanlah perjalanan Nabi itu bermula pada bulan Muharram. Ada juga yang orang macam kritik lah, lirik tu macam tak betul. Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal, Nabi sampai di Madinah pun bulan Rabiul Awal. Tetapi kalau kita teliti balik, satu Muharram detik permulaan itu maksudnya sejak bulan Muharram Nabi telah pun mula merancang perjalanan hijrah. Macam saya sebutkan tadi, bangsa Arab memang begitu. Setiap pekerjaan, perancangan, perjalanan, permusafiran, mereka akan memulakan satu aktiviti yang kita katakan besar, maka dimulakan dalam bulan Muharram. Jadi Nabi SAW sendiri merancang perjalanan hijrah itu pada bulan Muharram. Jadi sehinggalah kalender Islam itu disusun
nak letakkan bulan yang pertama bulan mana? Rabiul Awal ke ataupun Muharram ke? Jadi ikut pada kesesuaian masa ataupun zaman pada ketika itu dan juga kebiasaan ataupun uruf bangsa Arab, maka Muharram menjadi bulan yang pertama dalam kalender Hijrah. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita nak masuk pasal main topik kita lah, iaitu mengenai Muharram berdarah ni. Ya. Kan, boleh tak Ustaz Imam boleh ceritakan tentang perang Karbala ni secara menyeluruh? Mungkin kita boleh pecahkan soalan ni pada beberapa bahagian lah. Mungkin Imam boleh cerita dulu siapa yang terlibat, kenapa boleh terlibat. Okey, dia sebenarnya macam ni lah. Bila kita sebut bulan Muharram ni, kita kalau dalam masyarakat kita, umat Islam, kita akan terkenal dengan peristiwa yang pertama awal hijrah lah. Ma'al hijrah, awal Muharram. Lepas tu bila sampai 10 Muharram tu kita akan berpuasa pada hari Ashura. Kalau umat Islam kita ahli sunnah wal jamaah, kita akan berpuasa pada 10 Muharram. Itu menjadi sunat kepada kita. Bahkan puasa hari Ashura itu telah diamalkan sejak dahulu lagi. Sejak lama lagi. Maksudnya sebelum kedatangan syariat puasa Ramadan lagi sudah ada puasa hari Ashura tu. Baik. Tetapi di kalangan mazhab yang lain ataupun aliran lain, saya sebut sebagai Syiah, mereka merayakan 10 Muharram itu adalah satu hari perayaan ataupun hari memperingati peristiwa tragedi Karbala. Yang mana ketika itu peristiwa tersebut telah terbunuhnya seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dengan keadaan ataupun dalam keadaan yang amat tragis dalam peristiwa tersebut lah. Maka di kalangan penganut-penganut Syiah, maka mereka akan merayakan perayaan tersebut dengan pelbagai ritual, pelbagai kita katakan acara ataupun aktiviti yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan Islam lah. Okey, yang tu rasanya semua kita tahulah. Cuma asal usul daripada kejadian tersebut memang betul berlaku pada 10 hari bulan Muharram, iaitu berlaku pada tahun 61 Hijrah. Tapi kalau kita nak ceritakan lebih awal lagi, sebenarnya itu adalah rentetan daripada tahun 60 Hijrah, bulan Rajab. Bila mana meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu khalifah pertama dalam Bani Umayyah. Khalifah pertama dalam Bani Umayyah. Bila mana dia meninggal dunia, kemudian pelantikan ataupun orang yang menggantikan khalifah pada ketika itu adalah anaknya sendiri. Sebab dia sendiri yang mencalonkan anak dia, Yazid bin Muawiyah. Maka itulah cara pertama bila mana khalifah itu digantikan dengan secara warisan ataupun kita sebut sebagai monarki. Turun-temurun. So bila ayah meninggal, anak dilantik menjadi pengganti. Jadi cara itu tidak dipersetujui, tidak disukai oleh kebanyakan orang-orang yang berada contohnya di Kufah, di Iraq, Mekah, Madinah juga, termasuklah di kalangan para sahabat sendiri, termasuklah Sayyidina Husain sendiri, yang mana mereka ini selama ini mereka mengamalkan sistem syura. Bila mana meninggalnya seorang pemimpin, meninggalnya seorang khalifah, maka perlu adakan mesyuarat, perlu adakan sistem syura untuk melantik siapakah berganti. Sebagai contoh, bila Rasulullah SAW wafat, maka mereka adakan syura, mereka akan adakan mesyuarat di kalangan pembesar ataupun sahabat-sahabat yang kibar, yang besar, mereka bermesyuarat, maka mereka melantik Abu Bakar. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dilantik melalui sistem syura. Kemudian selepas Abu Bakar wafat, dilantik Sayyidina Umar. Umar juga melalui sistem syura, tetapi berdasarkan pencalonan yang telah dicalonkan oleh Abu Bakar sendiri. Begitulah khalifah-khalifah seterusnya. Tetapi bila mana habis zaman ataupun dinasti Khulafa Ar-Rashidin, naik pula Bani Umayyah, maka dalam Bani Umayyah ni cara pelantikan itu melalui pewarisan. Berganti pemimpin itu melalui. Jadi kebanyakan ataupun kita kata majoriti lah, masyarakat umum pada ketika itu tidak bersetuju atas pelantikan Yazid bin Muawiyah. Bukan tak setuju dengan Yazid, tidak. Tetapi tidak setuju cara pelantikan, cara dia naik tahta tu ataupun dia memegang jawatan khalifah itu. Itu salah satu punca dia lah. Jadi pada ketika itu antara golongan yang memang betul-betul tak puas hati dengan cara pelantikan Yazid itu ialah puak-puak Kufah ataupun penduduk Kufah. Kufah ni di Iraq.
So mereka tak puas hati. Jadi mereka adakan pemberontakan lah. Senang kita cerita mereka nak memberontak. Dan mereka tidak ada sokongan pada ketika itu. Mereka tak ada siapa yang nak memimpin kita punya pemberontakan ni. Jadi mereka terfikir dan mereka kata di Madinah ada lagi cucu Nabi SAW yang masih hidup. Yang mana dulu ayahnya telah pun dibunuh di Karbala. Kemudian di Kufah. Kemudian abangnya juga Hasan radhiyallahu anhu juga dibunuh di Kufah di Iraq. Jadi yang itu kita tengok dalam sejarah, seolah-olah mereka nak sejarah berulang kembali. Jadi mereka mengaitkan pemberontakan di Kufah itu dengan Sayyidina Hussein. Mereka melibatkan Hussein. Maka mereka hantar surat dan pujuk Hussein untuk datang ke Kufah, untuk datang ke Iraq, untuk membantu mereka, menyokong mereka dan sama-sama kita lawan khalifah ataupun lawan Yazid bin Muawiyah. Itu asal dia lah. Okey. Saya nak tanya sebelum maknanya bila Saidina Ali ni wafat kan. So macam mana proses pelantikan Muawiyah menjadi ni. Okey. Bila mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia dan Ali pun dibunuh oleh puak Khawarij. Kita ringkaslah. Jadi kemudian yang menggantikan Sayyidina Ali itu adalah anaknya. Tetapi melalui sistem syura. Walaupun kita tengok ayah meninggal, anak ganti. Tetapi ada sistem syura yang mereka melantik Sayyidina Hasan menjadi pengganti. Tetapi bila mana lama-kelamaan Hasan ni dia tak pegang jawatan lama lah. Dia tengok masalah tak selesai, perang masih tercetus sejak daripada perang Jamal, lepas tu perang Siffin, lepas tu ayahnya dibunuh, lepas tu nampak macam umat Islam ni payah nak bersatu. Bila dah berpecah belah, dah huru-hara macam ni, akhirnya Hasan radhiyallahu anhu dia membuat keputusan untuk serahkan jawatan khalifah itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah pada ketika itu dilantik menjadi gubernur. Dia menjadi gubernur di Syam, sekarang ni Syria lah. Muawiyah ni dia dilantik jadi gubernur di Syam itu sejak zaman Khalifah Osman. Osman yang lantik dia. Jadi dia pegang Syam tu lama. Dan dia seorang pemimpin yang adil, yang baik lah. Dia sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi bila berlaku pertembungan antara geng Muawiyah, tim Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni, maka Hasan yang memegang jawatan sementara ataupun yang dia mengambil alih jawatan ayah dia itu sebagai khalifah yang kelima. Jadi dipikir nampak macam tak boleh nak selesai lah. Maka dia memilih jalan untuk berdamai dan diserahkan jawatan khalifah itu kepada Muawiyah. Jadi Muawiyah daripada gubernur Syam, dia akan dinaik lagi tahta menjadi khalifah. Dan betul lah apa yang Nabi sebut masa hayat Nabi, bila mana Nabi tengok Hasan, Nabi kata inna bani hadha sayyidun wa la'alla Allah yusliha baina fi'ataini azimatan minal muslimin. Nabi kata sesungguhnya anakku ataupun cucuku ini sayyidun, akan menjadi ketua, akan jadi penghulu, akan jadi ketua lah. Wala'alla Allah yusliha baina fi'atainin, dan mudah-mudahan Allah SWT akan menjadikan dia yusliha bihi baina fi'atainin minal muslimin, akan menjadikan dia orang yang akan menyatukan dua kelompok muslimin yang selama ini berperang, berpecah. Masing-masing Islam, Muawiyah sahabat Nabi, Sayyidina Ali sahabat Nabi, tapi bila mana berlaku krisis, ini kita cerita tentang krisis politik Arab lah. Bukan isu aliran, bukan isu mazhab, tetapi isu pemerintahan, kuasa politik dan sebagainya. Kita tengok mana-mana negara Islam dengan negara Islam bergaduh, berperang atas dasar politik, isu politik. Samalah. Kita tak boleh nak tuduh Muawiyah jahat, Sayyidina Ali jahat. Ini masalah politik bangsa Arab. Siapa nak pegang ni, apa konspirasi yang berlaku, pemberontakan, macam-macam lah, kronisme lah, banyaklah benda betul berkait rapat. Jadi bila Hasan ni tengok, maka dia pun menyerahkan jawatan kepada Muawiyah dan dia nak satukan balik. Jadi sejak Muawiyah naik menjadi khalifah, dan semua umat Islam jadi berdamai. Yang menyokong Ali, yang menyokong selama ni apa semua, mereka berdamai. Dan
boleh dikatakan tak ada lagi lah peperangan, dah reda balik, semua dah okey, dah jadi baik. Jadi bila okey dah baik ni apa semua, sudah pastilah akan ada orang-orang yang tak puas hati dengan keamanan yang sedang dikecapi pada ketika itu. Jadi mereka kalau semua baik, negara ni baik, tak ada bergaduh, tak ada apa semua, macam kita lah zaman sekarang ni, bila semua negara aman, baik, tenang ni, macam mana kita nak generate ekonomi ni kan? Maka dengan cetuskan peperangan, orang akan beli, contohlah beli senjata ke, beli apa ke, harga barang boleh naik apa. Tu antara benda-benda yang efek yang berlaku bila tercetusnya peperangan. Samalah juga sama zaman dahulu. Jadi mereka, orang kata, menyuntik satu api kemarahan penyokong-penyokong Ali ni balik. Mereka naikkan balik, okey, kita mesti boykot Yazid. Kita ni cara tak betul lah apa semua. Dia akan cari punca-punca dan mereka akan lakukan pemberontakan. Maknanya konflik tu bermula selepas Muawiyah tu melantik Yazid tu menjadi zaman Muawiyah dia okey, reda. Sampailah sebab Muawiyah dia perintah Syam ataupun dia menjadi khalifah lebih kurang dalam 20 tahun. Sejak daripada tahun 40 Hijrah ataupun 41 Hijrah sehinggalah 60 Hijrah. So lebih kurang 20 tahun dia menjadi khalifah. Kemudian dia meninggal dunia dan Yazid naik. Sejak pada itulah, bila Yazid naik itu, dia jadikan isu besar pelantikan Yazid itu untuk mencetuskan pemberontakan dan peperangan. Saya nak tanya, Imam. Tadi kan Kufah di Iraq. Betul. Karbala pun di Iraq. Betul. Apa signifikannya Iraq tu? Adakah zaman pemerintahan Islam tu dah berpusat di Iraq ke ataupun macam mana? Di sejak zaman Sayyidina Ali lagi, bila mana Ali mengambil jawatan khalifah, dilantik menjadi khalifah pada era dia lah, pada zaman dia lah, selepas Sayyidina Osman dibunuh. Keadaan dia huru-hara, Madinah dikepung, dia pemberontak ni masih duduk dalam Madinah apa semua, nak gulingkan kerajaan dan sebagainya. Maka ketika itu tampuk pemerintahan ataupun pusat pemerintahan umat Islam yang asalnya di Madinah sejak zaman Nabi, maka Sayyidina Ali sendiri yang ubah haluan, dibawa pusat pemerintahan umat Islam daripada Madinah tu, dia ubah haluan, dibawa pergi ke Kufah. Sayyidina Ali sendiri yang bawa. So dia tukar pusat pemerintahan Islam daripada ni, mereka pergi Kufah. Dan daripada ketika itu mereka, pada tanggapan mereka, ijtihad mereka, Kufah ini orang-orang yang baik-baik pada ketika itu. Yang baik, boleh menerima Sayyidina Ali, menyokong Sayyidina Ali, lepas tu boleh bekerjasama pada ketika itulah. So akhirnya kita akan tengok nanti sejarah dia, apa akan jadi pada orang Kufah, macam mana mereka punya tipu hela, dia lipat habis semua geng-geng ni lah. Okey, saya tertanya, siapa tu Muslim bin Aqil? Okey. Dan apa peranan dalam kisah ni? Okey, saya sebut tadi, bila mana orang-orang Kufah cuba merancang pemberontakan untuk nak menjatuhkan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi orang-orang Kufah ini mereka mengirim surat, hantar surat kepada orang-orang Mekah dan Madinah. Terutama sekali mereka hantar surat kepada Sayyidina Husain, menyatakan sokongan kepada Husain. Husain, datanglah ke Madinah, datanglah ke Kufah. Kami akan baiat kepada kamu, kami akan angkat kamu sebagai khalifah, menggantikan Yazid. Kerana bagi mereka pelantikan Yazid itu tidak sah. Dia tidak layak menjadi khalifah, dan pelantikan itu tidak sah kerana bukan cara yang dia amalkan selama ini secara sistem syura tu. Jadi mereka memberi sokongan demi sokongan surat, sehingga dalam riwayat sejarah mengatakan hampir 500 pucuk surat yang dihantar. Kalau zaman dulu, kalau kita tengok dalam map, jarak antara Kufah dengan Madinah ni sangat jauh. Perjalanan yang berhari-hari. Memang kata boleh kata cecah berbulan-bulan lah. Memang jauh. Tapi nak hantar surat tu bagaimana? Bukan zaman dulu ada WhatsApp ke, ada apa kan. Sekali SMS, sekali WhatsApp je, hantar mesej je, saya terus dapat. Kan? Jadi ada juga riwayat yang mengatakan sampai 12,000 surat, pucuk surat yang dihantar. Banyaklah, macam-macam. Ada yang kata sampai 20,000. Maknanya lama lah. Maksudnya kesungguhan orang-orang Kufah itu nak memujuk Sayyidina Husain datang ke Kufah dan sokong pemberontakan mereka untuk naik jadi khalifah. Jadi pada ketika itu Husain ini dia tak terus pergi ke Kufah, dan dia hantar wakil. Dia hantar sepupu dia, Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Muslim bin Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah sepupu kepada Husain.
So dia adik-beradik, ayah dia tu adalah Aqil itu adalah adik-beradik dengan Sayyidina Ali. Okey. Jadi sebab Sayyidina Ali dia ramai adik-beradik. Ja'far, Ja'far, lepas tu dia ada Ja'far bin Abi Talib, kemudian ayah dia lah, ayah Sayyidina Ali tu kan. Jadi Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Jadi sepupu lah. Dia hantar ke Kufah untuk tujuan risikan. Sebagai perisik lah. Dapatkan info, dapatkan maklumat apa. Jadi tugas Muslim bin Aqil ini, bila mana dia sampai ke Kufah, betul apa yang disampaikan ataupun surat-surat yang mereka terima di Madinah itu, memang orang-orang Kufah menyokong penuh Sayyidina Husin untuk dia angkat menjadi khalifah. Dan Muslim pula dia tulis surat balas, dia hantar balik ke Madinah, menyatakan dia verify. Dia hantar surat, dia verify, dia buat pengesahan, dia katakan betul orang-orang Kufah menyokong engkau, dia akan lantik menjadi khalifah. Okay. Muslim Aqil ni. Tapi ada cerita lain lagi. Lama. Sebab kalau nak ikutkan selepas itulah kan, saya buat sedikit pembacaan lah, kan, bila Sayyidina Husin ni dia dikepung oleh beribu katanya tentera Yazid ni kan. Tapi boleh tak Imam sambung cerita tu tadi? Lepas tu mungkin boleh sambung. Baik. Mungkin lepas sambung. Bila Muslim bin Aqil dia membuat pengesahan dan dia tengok memang betul orang Kufah memberikan sokongan kepada Sayyidina Husin nak angkat menjadi khalifah dan sebagainya, maka dia pun verify, dia hantar surat pengesahan, dia hantar ke Madinah. Bagi tahu Husin, dan Husin terima surat tu, dapat. Maka bila Husin dapat surat tu, Husin pun memulakan perjalanan untuk pergi ke Kufah. Ketika itu musim haji tahun ke-60 Hijrah. Tahun 60 Hijrah musim haji. Maka pada ketika itulah Muslim bin Sayyidina Husin radhiyallahu anhu bersama dengan rombongan dia dan beberapa orang yang terlibat, tak silap saya dalam 70 orang lah. Dalam 70 orang ataupun 72, riwayat mengatakan 72 orang, termasuklah keluarga anak beranak Husin, Muslim tadi ni. Anak beranak Muslim bin Aqil. Dia kata ayah kami dah sampai ke Kufah, so kami pun nak ikut. So anak-anak Muslim bin Aqil ni pun ikut Sayyidina Husin untuk pergi ke Kufah. Tetapi pada ketika itu, semua sahabat-sahabat yang besar yang berada di Mekah dan Madinah ini, mereka tidak setuju. Antaranya Abdullah bin Abbas tak setuju, Abdullah bin Umar tak setuju. Abdullah bin Umar ni duduk kat Mekah, Husin kat Madinah. Abdullah bin Umar duduk kat Mekah. Dia dengar saja Husin nak pergi ke Kufah, dia terus naik kuda pecut datang ke Madinah. Dalam masa bagi tahu cepat dia terus datang. Tak silap dalam masa 2 hari ataupun 3 hari daripada Mekah terus sampai. Sampai ke Madinah, dijumpa Husin, dipujuk Husin, jangan pergi Kufah. Tolong jangan pergi Kufah. Ayah kamu dah kena bunuh dekat sana. Abang kamu pun dibunuh di sana. Tolong jangan percaya dengan orang Kufah. Orang Kufah ni tak boleh percaya. Orang Kufah ni menipu. Orang Kufah ni pengkhianat. Jangan percaya. Jangan pergi. Tolong Husin, jangan pergi Kufah. Tapi Husin kata, aku ada alibi. Aku ada alasan. Sebab Muslim kata, mereka akan sokong aku. Mereka akan angkat aku menjadi khalifah. Mereka akan baiat aku sebagai khalifah. Jadi aku mempunyai bukti lah, sokongan penuh dan di-verify oleh Muslim bin Aqil. Tetapi selepas itu, Husin dia tak tahu apa yang berlaku pada Muslim bin Aqil. Okey, kita tinggalkan cerita di Madinah dulu. Kita pergi balik ke Kufah. Ketika mana Muslim bin Aqil berada di Kufah, dia duduk di rumah Hani bin Urwah. Sampai di Kufah dan dia duduk di rumah Hani bin Urwah. Hani bin Urwah ni siapa? Dia antara orang Kufah yang menyokong penuh, yang menjadi mastermind dalam pemberontakan ni. Dia menyokong penuh Husin ni. Jadi bila Muslim bin Aqil, sepupu Sayyidina Husin datang, maka disokong lah. Jadi dia bagikan tempat tinggal dan sebagainya, dia jaga. So Hani bin Urwah ni dijaga Muslim bin Aqil ni. So rumah Hani bin Urwah ni merupakan markas kepada Sayyidina ni lah, Husin lah, untuk menyokong Sayyidina Husin ni. Buat macam-macam lah, buat paperwork untuk nak merancang apa semua ni. Tetapi berita ini bila mana Muslim bin Aqil, okey, sebelum tu Yazid bin Muawiyah dia khalifah. Dia khalifah. Dia tampuk pemerintah ataupun pusat pemerintahan dia berada di Syam, di Damsyik, di Syam ni, di Syria sekarang ni. Syria. Jadi bila mana dia dapat berita akan berlaku ada konspirasi orang-orang Kufah ni untuk nak memberontak, nak lawan dia, maka dia hantar wakil dia.
Oh. Dan di Kufah pada ketika itu, yang menjadi gubernur Kufah adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Tetapi melihatkan Nu'man bin Bashir pada ketika itu tak ambil peduli ataupun tak mau masuk campur tentang konspirasi, sebab yang nak mereka sokong ni adalah cucu Nabi, Sayyidina Hussein. Tetapi yang mereka nak lawan itu khalifah dia. Jadi nak sokong sini ke nak sokong mana, aku ni gubernur. Jadi akhirnya dia mengambil pendekatan untuk berdiam diri. Jadi bila Yazid tengok Nu'man bin Bashir ni tak buat apa-apa, sedangkan konspirasi pemberontakan itu berlaku di tempat dia, maka dipecatnya Nu'man bin Bashir daripada menjadi gubernur Kufah dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi dihantar pula Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad asalnya adalah Menteri Keuangan Yazid di Syam. Dihantar Ubaidillah bin Ziyad untuk jadi gubernur di Kufah, dan dalam masa yang sama pada ketika itu juga dia juga menjadi gubernur di di Basrah. Basrah, dia pegang Basrah dan dia pegang Kufah dua-dua. Dia jadi gubernur Basrah dan juga dia jadi gubernur Kufah pada ketika itu. Jadi Ubaidillah bin Ziyad ini dia orang lama. Dia otai. Dia tentera lah, panglima perang lah. So dia lebih senior dan dia lebih tahu selok-belok tentang peperangan, konspirasi pemberontakan ni. So dia pergi ke Kufah. Bila mana dia sampai di Kufah, dia pula hantar spy dia. Ubaidillah bin Ziyad dia hantar spy bernama Ma'qil. Tolong cari berita, cari info, betulkah ada konspirasi pemberontakan yang nak menjatuhkan khalifah tadi ni, Yazid bin Muawiyah ni. Maka Ma'qil ni pula dia pergi jumpa orang kampung apa semua. Orang kampung kata, kamu pergi ke rumah Hanif bin Urwah, di sana kamu akan dapat segala info tentang perancangan untuk menaikkan Hussein sebagai khalifah dan menjatuhkan Yazid bin Muawiyah. So Ma'qil ni dia spy. Dia bawa 3,000 dinar begitulah sebagai umpan. Dia datang, kami ni orang Syam, contoh. Dia kata kami ni orang Syam, kami ada tim untuk nak menyokong Hussein ni. So kami bawa lah sikit derma. Kami sikit bawa dana untuk sokongan kan. Kami bawa lah duit dana untuk naikkan kamu. Kamu pun nak pasang poster, nak gantung bendera, nak tahu semua kan. Nak sokong Sayyidina Hussein ni. So kami bawa dana. Bersungguh dia ni. Jadi Hanif bin Urwah ni pun layan Ma'qil sebagai ni. Akhirnya Ma'qil ni pun balik bagi tahu dekat Ubaidillah bin Ziyad, memang betul. Dan dia hantar pasukan, hantar polis, tangkap Hanif bin Urwah ni. Hanif bin Urwah kena tangkap. Bila Hanif bin Urwah kena tangkap, penyokong-penyokong yang lain ni semua tarik diri. Kita punya ketua dah tangkap. Ketua kampung kita dah kena tangkap. Yang siapa-siapa nak sokong Hussein ni, diberi amaran, diberi ugutan. Ubaidillah bin Ziyad, dia masuk Kufah, dia kata siapa-siapa yang terlibat dengan konspirasi yang nak menjatuhkan khalifah, yang menaikkan Hussein, kita akan tangkap, bunuh dia. Orang pertama yang tangkap, Hanif bin Urwah. Dia kena ugut. Last kali Hanif bin Urwah, bila dia kena ugut, Muslim bin Aqil ni ada di rumah dia. Dia pun tak sampai hati, kesian kawan aku. Kerana aku datang ke ni, maka kawan aku kena tangkap, ada yang kena ugut dan sebagainya, kena penjara. Maka Muslim ni pun keluar. Dia cerita panjang lah. Bila Hanif bin Urwah tak mengaku apa semua, Ma'qil keluar dulu. Dia kata, kamu kenal lah aku siapa? Kan? Dia kata, kau lah spy, kau lah yang bawa dana ni kan, nak menyokong ni apa semua. Ma'qil ni spy. Bila Ma'qil keluar, so Hanif ni kantoi lah. So Hanif ni tak nak buat apalah. So akhirnya Muslim bin Aqil pun dapat ditangkap, dan dua-dua ni kena bunuh. Ada riwayat mengatakan Muslim bin Aqil adalah orang pertama di kalangan Bani Hashim, keluarga Nabi, yang dibunuh, dipenggal dan disalib. Sampai macam tu sekali. Maksudnya Ubaidillah bin Ziyad, dia punya kejam, dia punya ugutan kepada orang-orang Kufar ni, kalau kamu menyokong Sayyidina Hussein, ini akibat kamu. So dibunuhnya Hanif bin Urwah kena bunuh, Muslim bin Aqil juga kena bunuh, dan disalib Muslim bin Aqil ni tadi. Jadi berita pembunuhan Muslim bin Aqil ni tak sampai kepada Hussein di Madinah. Bila tak sampai ke Hussein Madinah, so Hussein anggap orang-orang Kufar ni baik-baik je lah. Macam biasalah, seperti mana yang surat pertama yang sampai tu. So dia nak mulakan perjalanan. Kita balik ke Madinah. Maknanya tadi bila Sayyidina Hussein ni tahu cerita tu, maknanya dia tak tahu yang
Dia tak tahu yang versi seterusnya. Oh, Dia tahu peringkat pertama Muslim menaklak hantar surat, dia kata orang kufar okey. Orang kufar sokong, orang kufar semua dah bersatu hati nak naik di sebagai khalifah. Tapi apa yang berlaku pada Muslim menaklak, dia ditangkap, dia disalib, dia dibunuh apa semua tu. Berita tu tak sampai kepada orang Madinah, tak sampai kepada Sayyidina Husin. Maka Husin pun bila tengok benda okey, jalan clear, dia pun keluar lah. Dalam perjalanan. Tapi firasat sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang besar ni, dia tahu. Dia kata, tolonglah jangan pergi Husin. Jangan pergi. Orang kufar tak boleh percaya. Orang kufar ni pembelot. Orang kufar ni penipu apa semua. Tak boleh percaya. Sebab dia dah bunuh ayah kamu. Dia dah bunuh abang kamu. Sekarang kamu pula nak pergi. Kan? Husin berkeras juga nak pergi. Lepas tu dia pergilah. Husin, okey. Okay. Yang pergi tu angkatan dia ramai ke? Okey, yang pergi bersama-sama dengan Husin lebih kurang 72 orang. Tetapi yang dewasa tak ramai. Yang warrior-warrior, yang panglima-panglima perang, Husin dah beberapa orang saja. Yang dewasa. Kebanyakan dalam kumpulan Husin ini adalah isteri-isteri, wanita-wanita dan anak cucu Sayyidina Husin sendiri, dan juga keluarga kerabat Muslim bin Aqil ni tadi. Seolah-olah mereka pergi ni hanya untuk tidak ada peperangan sebab mereka bawa keluarga. Jadi bila pergi ke sana, Husin memulakan perjalanan pada hari Tarwiyah. Iaitu 8 hari bulan Zulhijjah tahun 60 Hijrah. 8 Zulhijjah 60 Hijrah, ketika orang memulakan haji, tapi Husin dia memulakan perjalanan untuk pergi ke Kufah. Bila Husin pergi, dalam perjalanan, ni musim tadi kita dah tinggal lah. Ni daripada Madinah, jalan. Umar tak bagi pergi, Abdullah bin Umar tak bagi. Dia dah pujuk habis dah. Dah habis daya dah pujuk Husin. Abdullah bin Abbas, siapa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri. Ramai lah sahabat-sahabat yang sini-sini ni pujuk Husin, jangan pergi, tapi dia tetap pergi juga. Bila dia pergi juga ke Kufah, dalam perjalanan Husin ni dia berjumpa dengan seorang tua, penyair tua. Dia biasa penyair tua dia macam kita punya ni lah, sastrawan negara lah, rambut panjang dengan misai dengan apa semua kan, baca syair, wal padang pasirul, baca syair gitu kan. Apa syair orang tua ni? Nama dia Farazdak, Al-Farazdak. Orang yang belajar syair Arab dia kenal lah. Al-Farazdak ni dia boleh berjumpa dengan Husin. Husin tanya dia, wahai pakcik, wahai pendeta tua ataupun pakcik, apakah pendapat kamu? Aku ini daripada Madinah nak pergi ke Kufah. Orang menyokong aku untuk lantik jadi khalifah dan sebagainya. Maka apa kata Farazdak tadi, penyair tua tadi, dia kata, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Pendek je dia bagi. Dia kata memang orang-orang Kufah hati mereka seolah-olah menyokong kepada kamu, tetapi pedang mereka terhunus untuk kamu. Pedang mereka berada di Bani Umayyah. Maksudnya mereka ini seolah-olah menyokong Bani Umayyah untuk menghunuskan pedang membunuh kamu. Itu kan Farazdak. So ni pesan orang tua. Bila orang tua ni nasihat kita ni, dengarlah. So orang tua ni dia hidup lama, dia makan garam dulu. So dia tahu dia tahu apa yang berlaku dengan dunia ni. So dia pesanlah kepada Husin. Tapi Husin lah, itu ijtihad dia. Kita tak kata Husin ni salah, tak. Ada pengajaran juga kenapa Husin ni, semua tu berlaku dengan izin Allah. Betul. Jadi Husin pun pergi sampailah ke Qadisiyah, satu tempat bernama Qadisiyah. Sampai di Qadisiyah, Husin bertemu dengan satu gerombolan tentera. Saya cerita sikit. Bila mana Muslim bin Aqil, kita balik ke Kufah sikit. Bila Muslim bin Aqil ni dah dibunuh, dah disalib apa semua, kemudian Ubaidillah bin Ziyad dapat tahu Husin telah pun memulakan perjalanan datang ke Kufah. Dia hantar satu pasukan yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Ni nama panglima perang. Bersama dengan 1,000 bala tentera. Datang, Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ni datang, tolong pergi sekat. Sekat kemarahan pasukan ataupun rombongan Husin datang ke Kufah. Sekat dia. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ni dia baik, dia orang baik. Walaupun dia tentera belah Muawiyah ataupun belah Yazid ni kan. Tapi dia orang baik. Dia datang sama juga. Dia nasihat, tolong patah balik. Wahai Husin, tolong patah balik. Jangan datang ke Kufah. Tolong datang balik. Tolong patah balik ke Madinah. Sebab dia kata
ada satu ayat tu yang dia kata jangan jadikan aku sebagai orang yang susah di akhirat. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Jangan menyebabkan jangan disebabkan engkau aku susah di akhirat. Maksudnya aku terpaksa berperang dengan cucu Nabi ni. Aku terpaksa bunuh cucu Nabi. Jadi sebab aku adalah panglima tentera dan aku menjalankan tugas. Jadi aku nasihatkan engkau, aku tak nak perang. Aku nasihatkan engkau, tolong patah baliklah ke Madinah. Jangan pergi. Dan bila mana Husain berkeras juga untuk teruskan perjalanan, last kali Al-Hur bin Yazid Tamimi dia kata apa? Sesungguhnya Muslim bin Aqil telah pun dibunuh. Dekat situ baru dia tahu. Bila Al-Hur bin Yazid Tamimi dia datang nak sekat, sebab dia kan paling berperang, dia yang bagi tahu, sepupu kamu Muslim bin Aqil telah pun dibunuh oleh orang-orang Kufah. Dan jangan percaya orang Kufah, mereka ini tipu. Al-Hur Tamimi. Bila dengar, contohlah kita dengar saudara kita, orang kita, family kita kena bunuh. Adakah kita nak patah balik atau kita nak teruskan perjalanan untuk balas dendam ke apa? Kan, marah lah kita. Marah lah kan. Dalam rombongan Sayyidina Husain tadi, saya sebutkan tadi, kan ada saudara. Ada saudara, ada anak Muslim bin Aqil, ada family dia. Jadi dia kata tak, kita nak terus juga. Kan? Ayah kami kami telah dibunuh dan kami akan pergi ke orang-orang Kufar dan kami akan tuntut bela balas dendam semua. Sentimen tu lah, sentimen timbul. Okey. Jadi mereka pun teruskan perjalanan. Bila teruskan perjalanan, Yazid kata tak boleh nak buat apa. Ni tadi Ubaidillah bin Ziyad ni kata memang ni. Sampailah rombongan Husain ni sampailah ke Karbala. Bila sampai ke Karbala, Husain tanya kepada kawan dia lah, kepada orang tempatan. Mas Muhazal makan. Apa nama tempat ni? Maka orang pun jawab, inilah namanya Karbala. Maka Husain berkata, bahkan kar wal bala. Karb bahasa Arab ni susah. Karbun susah. Wal bala. Bala ni bala lah. Jadi karb bala. Jadi Karbala. Susah dan ujian. Macam itulah. Susah lagi menyusahkan lagi. Itu nama tempat tu Karbala. Sampai sekarang memang nama tu adalah Karbala. Baik. Jadi dia pun bila sampai di Karbala, dia bertembung pula dengan satu pasukan yang lain. Bila tadi Al-Hur bin At-Tamimi ni bawa 1,000. Tak berjaya nak sekat Husain. Husain pun teruskan juga. Ubaidillah bin Ziyad dia hantar lagi 4,000 pasukan. Tu dia. Tadi 1,000. 5,000 lah. Hantar lagi 4,000 untuk sekat rombongan. Padahal mereka tu 70 je. Tapi disebabkan Al-Hur bin Tamimi dia tak nak perang dengan Husain sebab ni cucu Nabi. Ya. Sampai disekat. Apa kata sampai Husain kata kat dia lah. Husain kata ibta'id an. Sakilat ka umuk. Sakilat ka umuk ni macam mencarut lah. Kita nak sebut mencarut bahasa Arab lah kan. Ataupun ibu kamu akan kehilangan kamu. Pergi kamu. Lepaskan aku. Pergi. Aku nak pergi ke Kufah juga. Sampai macam tu. Jadi dia tak boleh nak buat apa lah, nak lawan cucu Nabi ni. Bila mana yang 1,000 ni tadi gagal untuk menyekat rombongan Husain, datang lagi 4,000. Ubaidillah bin Ziyad hantar pula 4,000 bala tentera yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak-anak sahabat ni. Jadi panglima perang. Ni Muslim sama Muslim ni, Islam sama Islam ni. Tengok kan, itulah sejarah. Ini bila mana benda ni kita kata kenapa sahabat dengan sahabat, anak-anak sahabat bergaduh tak? Dia bergaduh tu bukan sebab apa? Sebab politik. Isunya politik Arab ni politik Arab. Sentimen Arab ni di kaum dia ni. Ini Bani Umayyah, ini Bani Hashim, ini gaduh lah. Okey. Jadi Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas bawa 4,000 tentera sekat rombongan Husain di Karbala. Sama juga ucapan sama, patah balik lah. Kan? Dia kata kami tak benarkan kamu masuk ke Kufah. Kamu tak ada pilihan. Dan Ubaidillah Gubernur kata kami kena bawa kamu jumpa ke Gubernur. Okey, dan pada ketika itu memang mereka nak patah balik pun tak boleh dah. Sebab Muslim bin Aqil punya family ni semua ni nak tutup bela. Nak pergi Kufah juga. Mana jenazah ayah kami? Betul dekat ayah kami kena bunuh. Kalau betul kami nak balas dendam dan sebagainya. Jadi Husain ni dia bagi 3 pilihan. Dia cadangkan tiga pilihan. Pertama, kami akan patah balik ke Madinah tanpa apa berlaku peperangan dan sebagainya. Yang kedua, kami akan pergi ke mana-mana pasukan. Kami akan masuk join kepada mana pasukan, ataupun kamu hantar aku saja mana-mana pasukan untuk berperang dan sebagainya. Dan yang ketiga,
ataupun aku pergi sendiri berjumpa dengan Yazid bin Muawiyah di Syam. Kami dilalu saja tapi dia boleh naik ke Syam. Madinah kat bawah ni, Mekah, Madinah, Kufah kat sini di atas. Syam di atas ni lagi. So bila dia pergi ke Kufah, ke Iraq sini, lepas tu bila kata nak pergi ke Syam, dia akan cross balik ke sini. Patah balik ke Syria. Okey. Itu dia punya geografi, sebab geografi ni dah kepala je. Okey, jadi bila Sayyidina Hussein ni dia bagi cadangan, 3 cadangan ni, maka kata Umar bin Sa'ad, okey, aku kena report dulu dekat Ubaidillah bin Ziyad. Dan kepada ketika itu Umar bin Sa'ad ni dia lebih setuju cadangan yang ketiga. Aku setuju cadangan yang ketiga, engkau pergi ke Yazid bin Muawiyah untuk berdamai ke, untuk apa, untuk settle, untuk settle down ni. Orang dah konspirasi apa semua ni. Okey, Hussein sendiri pergi jumpa dengan khalifah di Syam, kita settle down. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas setuju dan dia pergi report, pergi ke Kufah, bagi tahu dengan gubernur. Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah pun setuju. Ubaidillah bin Ziyad pun setuju. Okey, tak apa, kalau dia nak jumpa khalifah, biarlah pergi jumpa khalifah. Biar dia settle down. Itu awal. Tak ada peperangan, okeylah. Okey. Tetapi ada seorang mangkuk ayung yang bersama, yang mangkuk ayung yang bersama dengan apa nama? Bersama dengan Ubaidillah bin Ziyad ni, nama dia Syamrun bin Zi Jaushan. Syamrun ni dia orang kanan. Dia orang Kufah. Dia ni orang Syiah, Syiah Kufah, dia orang Kufah. Dia asalnya dia menyokong Hussein tapi dia membelot. Bila dah kena getak apa semua, kali dia masuk dalam kamp Ubaidillah bin Ziyad. Dia kata, Hussein dah sampai ke Karbala. Hussein dah sampai ke sini. Kemudian Hussein pula kamu nak biarkan Hussein sedangkan kamu bunuh Muslim. Kamu bunuh Muslim bin Aqil. Kenapa kamu nak biarkan Hussein pula pergi berjumpa dengan Yazid bin Muawiyah? Dia pula jadi batu api. Dia jadi batu api. Sedangkan Hussein telah masuk ke wilayah kita. Ini tempat kita. Kamu gubernur. So atas kuasa kamu. So kamu patut tangkap Hussein. Kamu kena gari dia. Kau nak pergi bawa ke khalifah, biar dia jalan dengan gari dengan apa semua. Baru khalifah pandang kamu. Baru khalifah kata, Ubaidillah bin Ziyad buat kerja dengan betul. Baru khalifah akan respect kamu. Dia jadi batu api. Okey, lepas tu Syamrun bin susah nak sebut nama dia. Syamrun, saya sebut Syamrun. Syamrun ni pun tak apalah, Ubaidillah kata, okey, kalau macam tu kamu settle. Kamu turun, kamu pergi settle. Syamrun ni pergi, dia join yang 4,000 tentera bersama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. So, cerita Umar tadi habis gitu dia. Umar tak berperang. So, Umar pun dia pergilah, dia ganti masuk tentera lain. Umar yang Syamrun ni tadi dia ambil alih menjadi ketua panglima perang yang 4,000 tadi. Okey, 4,000 tambah dengan Hanif bin Al-Hur bin Tamimi ni gabung jadi 5,000. Al-Hur bin Tamimi ni last kali dia kata apa? Aku tak nak lawan lah. Antara aku pilih khalifah dengan Hussein, aku pilih akhirat lah. Aku tak nak lawan. Ini cucu Nabi, ini sahabat Nabi, satu-satunya cucu Nabi yang ada atas dunia ni, atas alam ni. Aku tak nak perang. Jadi Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ni dia pun masuk dalam camp Sayyidina Hussein. Tambahlah orang Lepas tu dan bersama dengan Al-Hur bin Tamim lebih kurang 30 orang masuk. Hussein ni pula bila tengok begini keadaan orang-orang Kufah, dia bunuh Muslim, bunuh apa semua, lepas tu belot, dia pun bangkit, dia berkhutbah. Dia bangkit berkhutbah. Mana nama-nama, dia baca nama seorang-seorang yang hantar surat. Mana si fulan bin si fulan yang hantar surat, yang menyokong aku. Mana orang-orang Kufah yang kononnya sekian. Dia baca semua satu-satu nama dia baca. Dalam riwayat disebut, dalam sejarah disebut nama-nama tu. Dia baca, disebut satu-satu. Nama-nama penyokong-penyokong Hussein yang berada di Kufah tu, tahu kat mana? Tahu kat orang-orang ni kat mana? Agaknya dia join yang tentera-tentera. Yes. Dia orang duduk belakang tentera ni. Ubaidillah bin Ziyad. Tentera 4,000, 5,000 ni tentera ni. Mereka yang mula asal menyokong Hussein ni, semua belot, semua duduk belakang tentera Ubaidillah bin Ziyad. Habis. Ni orang Kufah memang tak boleh percaya. Memang orang Kufah tak boleh percaya. Tinggallah pasukan ni. Jadi nampak macam nak mula perang lah. Orang Kufah pun dah belot, orang Kufah pun dah menipu apa semua, pergi masuk pula, belot masuk dengan camp Ubaidillah bin Ziyad, join dengan mereka apa semua. Maka Hussein minta izin. Bagi aku satu malam. Untuk aku munajat.
Bila mana Husin minta kata nak pergi ke Yazid bin Muawiyah, dia tak bagi dah. Ubaidillah bin Ziyad kata tak boleh. Ini wilayah aku gubernur, ini wilayah aku, kau kena ikut aku. Kau kena ikat ke negari. Bila dia tak nak, dia kata biarkan aku bebas dan biar aku pergi. Dia tak nak. Okay, dia lawan. Dia nak lawan ni. Bila nak lawan, Husin kata bagi aku 1 malam. Aku suka bangun malam. Aku suka munajat. So dia orang ni bila tengok Husin semayang, bila masuk waktu solat, kan, Husin jadi imam. Hak geng-geng ni yang perang ni semua ni Islam. Bila Husin semayang, mereka ikut belakang. Mereka ikut belakang. Perang cerita lain. Politik lain. Tapi bab semayang, dia Sayyidina Husin jadi imam, mereka ikut. Semayang macam biasa. Bila malam, Husin munajat, doa, minta petunjuk apa semua ni. Sampailah esok pagi, datang satu panglima, dia kata kita tak boleh nak buat apa dah. Tetap Ubaidillah bin Ziyad kata kamu kena serah diri, kamu kena serah diri kepada gubernur Ubaidillah bin Ziyad, dan ataupun kami akan perang. Jadi tak boleh nak buat apa. Last sekali seorang demi seorang masuk perang, lawan apa semua. Satu demi satu rombongan Husin ni dibunuh. Kecuali beberapa orang kanak-kanak, dan yang tak terlibat dalam ketika itu adalah seorang anak Sayyidina Husin yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin yang ikut dalam rombongan itu, pada ketika itu dia kena demam panas. So dia rehatlah. So dia tak join perang tu. Last sekali tinggallah Husin. Tinggal Sayyidina Husin seorang saja. Semua rombongan semua habis. Yang menyokong Husin semua habis mati. Semua dah dibunuh. Jadi bila tinggal Husin seorang saja, maka orang pakat-pakat tengok Husin ni, tak berani nak bunuh tau. Tentera ni. Ni cucu Nabi ni. Dia pun kempen lah. Aku ni satu-satunya cucu Nabi yang masih hidup. Kamu berani depan dengan aku? Kamu ni apa? Tak ada seorang pun berani. Datanglah si mangkuk ayun tadi tu. Syamrun bin Zijaushan. Dia kata, kamu tunggu apa lagi? Bunuh dia. Orang gimana dah bagi green light, bunuh je. Yang kira ni. Maka dalam ketika itu ada riwayat mengatakan yang bunuh itu adalah Syamrun sendiri, dan ada yang kata orang lain yang nama Sinan bin Anas An-Nakhai. Tak silap saya nama dia. Sinan bin Anas An-Nakhai. Dia ni orang pertama yang menghunuskan pedang ataupun yang tombak daripada belakang. Tombak Husin daripada belakang, dan ketika itu Husin rebah jatuh. Bila Husin rebah jatuh je, ramai-ramai keroyok. Ramai-ramai keroyok, belasah, pukul, apa semua. Datang Syamrun ni tadi, dia pun tebas kepala Husin. Putus kepala Husin. Bila putus kepala Husin, tamatlah, habislah. Dia ambil kepala Husin tu, dia angkat yang terputus ni, bawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Letak di istana Ubaidillah bin Ziyad, istana gubernur. Bawa dekat depan Ubaidillah bin Ziyad. Kami dah berjaya bunuh Husin. Ini buktinya kepala dia. Memang tradisi orang dulu bila perang je, bila tangkap ni, mereka akan pancung kepala. Walaupun dah mati dibunuh, mereka akan potong kepala, pancung kepala. Itu sebagai kebanggaan. Sebagai kehinaan kebanggaan. Itu juga mereka buat pada Husin. Jadi kalau tentera Islam, Nabi tak bagi. Sayyidina Abu Bakar tak benarkan. Bunuh-bunuh je lah. Mati-mati. Tak payah pancung kepala apa semua. Jadi dia bawa Syamrun ni tadi, dia bawa kepala ni, dia arak keliling kepala ni, bawa. Dan peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Dibawa, bila mana Husin dibunuh, kepala dipancung, dan dibawa kepala itu pergi ke Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad tengok, dia ambil tongkat, dia cocok-cocoknya. Dia odoknya mulut Sayyidina Husin, kepala Sayyidina Husin, dia odoknya. Itu kejam sekali. Dan pada ketika itu ada seorang sahabat senior, ada seorang sahabat tua bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Umur dia panjang, dan dia duduk di situ, dan dia melihat Husin bin Ali ni diperlakukan dengan begitu kejam oleh Ubaidillah bin Ziyad. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata, celaka kamu wahai Ubaidillah bin Ziyad. Demi Allah, aku melihat Nabi mencium pipi tu. Cucu Nabi tu. Demi Allah, aku melihat Nabi mencium pipi tu. Dia buat gitu. Dan ada riwayat mengatakan kepala itu dibawa. Tu setengah ada riwayat mengatakan itulah asal usul orang main bola. Tapi saya tak terima lah riwayat tu. Ada yang kata kepala tu disepak-sepak, dia apa semua jadikan bola semua. Saya tak. Cuma ada riwayat yang lebih tepat, yang hampir tepat, mengatakan kepala itu diarak lah. Keliling Kufah, diarak apa semua tu. Dan akhirnya kepala itu dibawa ke Syam. Bawa kepada Yazid bin Muawiyah.
Yazid bin Muawiyah tak puas hati. Yazid bin Muawiyah kata, aku tak suruh kamu bunuh Husain. Ini fakta sejarah yang banyak orang salah faham. Orang tuduh Yazid bin Muawiyah bunuh Husain. Tak. Aku hantar pasukan, untuk kamu pergi kawal, pergi tengok, pergi risik apa yang apa kan untuk ni. Bukan pergi bunuh Husain. Tetapi Ubaidillah bin Ziyad ni dia melampau. Dia dengan puak-puak dengan tentera dia dah melampau batas. Sampai dia bunuh Husain, dia bunuh keluarga-keluarga sebagainya. Ada riwayat yang saya tak berapa ni lah, cuma saya cerita saja. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bukan hanya kepala Husain saja dipenggal, dan kepala-kepala saudara yang lain juga dipenggal dan diarak, dibawa keliling Kufah. Ditunjuk. Ini orang yang nak memberontak, ini dia. Kepala Husain, kepala ini sebagainya. Itulah yang berlaku pada 10 hari bulan Muharram tahun 61 Hijrah, berlaku di Karbala, di Iraq. Saya nak menitih mata mah. Betul lah. Allah. Ada rintitan selepas itu? Bila mana pemberontakan lain ke? ada. Bila mana Husain bin Ali radhiyallahu anhu telah dibunuh dan dibawa kepada Yazid, kepala dan sebagainya, Yazid marah sangat. Yazid bayar balik pampasan kepada keluarga Husain, bayar balik pampasan kepada ni, dan hantar balik yang ditawan, tangkap, termasuklah dengan Ali Zainal Abidin yang tak ikut perang, tapi dia ditawan. Anak-anak yang lain semua yang ditawan. Termasuklah tak silap seorang lagi nama dia Zainab. Zainab ni kakak kepada Sayyidina Husain. Juga jadi dia hantar balik. Dia hantar balik apa semua, dan disempurnakanlah balik jenazah-jenazah syuhada. Kalau kita pergi dekat Syam, Syam lah. Kalau kita pergi kat Syria, dekat Damsyik ataupun saya lupa ada satu nama tempat tu, ada satu perkuburan namanya perkuburan syuhada Karbala. Perkuburan ataupun makam syuhada Karbala. So mereka kebumikan di Syam. Yang dua bawah Arak apa semua tu, sebahagian dikebumikan kat Syam. Ada yang mengatakan sebahagian di Syam, dan kepala Sayyidina Husain tu dibawa lari ke Mesir. Dikebumikan di Mesir. Cuma jasadnya sahaja dikebumikan. Ada yang dikata di Syam, ada yang dikatakan di Karbala. Fakta kuat mengatakan jasad Sayyidina Husain dikebumikan di Karbala. Tetapi kepalanya itu berada di Husain. Dan saya beberapa kali pergi ke makam Sayyidina Husain di Mesir. Yang tu makam kepala sahaja. Sayyidina Husain. Tapi badannya, jasadnya di Karbala lah. Okey. Jadi Yazid bin Muawiyah tadi dibayar balik pampasan apa semua. Tetapi satu yang kita rasa agak terkilan, Yazid tidak memberikan ataupun tidak mengambil sebarang tindakan ke atas pembunuh Husain. Itu yang buat orang marah. Yang itu sehinggalah orang menyebabkan kata Yazid juga terlibat dengan pembunuhan Husain. Yazid lah yang membunuh Husain. Sebenarnya faktanya tak. Yang membunuh adalah Ubaidillah bin Ziyad, Syamrun bin Jaushan, Sinan bin Anas An-Nakhai. Ini orang-orang yang keroyok, yang ada dalam peperang yang membunuh Husain tu. Jadi orang-orang ni tidak diambil tindakan oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Itu cerita dia. Sehinggalah beberapa tahun kemudian bangkit seorang panglima tentera yang bernama Mukhtar As-Saqafi. Dia ni orang Kufah. Yang nak menuntut bela atas kematian Husain lah. Jadi dia berperang, dia melancarkan satu serangan, berperang dengan tentera Ubaidillah bin Ziyad. So Ubaidillah bin Ziyad dikalah. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad pun kalah, kepala dia pun dipancung. Syamrun tadi tu, yang mangkuk ayun tadi tu pun, yang jadi batu api tu, kepala dia pun dipancung. Sinan bin Anas An-Nakhai juga kepala dipancung. Ini pembesar-besar yang mastermind yang terlibat dalam pembunuhan Husain ni dan terlibat dalam peristiwa Karbala ni, semua mati. Dibunuh oleh Mukhtar As-Saqafi. Dan Mukhtar ni dia orang Syiah, dia Syiah Kufah. Okey, saya sebut, bila kita sebut Syiah Kufah ni, dulu Syiah Kufah ni, orang-orang Syiah di Kufah, dia bukan macam kita faham Syiah yang ada sekarang, zaman sekarang ni. Mereka bukan melibatkan aliran ataupun mazhab. Mereka hanyalah aliran politik. Syiah politik. Kelompok yang, sebab Syiah itu pun bermaksud penyokong. Syiah tu Osman, Syiah tu Ali, Syiah tu Muawiyah. Penyokong Osman, penyokong Ali, penyokong Muawiyah, Syiah tu Husain, penyokong Husain. Syiah tu penyokong. So dia menggunakan Syiah tu adalah politik lah, dari sudut politik Arab lah. Tetapi tidak melibatkan mazhab ataupun ajaran sesat yang macam sekarang ni lah. Tapi bila lama kelamaan dia akan jadi ni lah yang sama yang kita tahu sekarang ni lah.
Jadi kalau Syiah dulu mereka adalah masih lagi, mereka tak mengkafirkan sahabat, mereka tak, tu je kebanyakannya orang-orang Syiah ni dia kena faham benda tu. Dia ikut-ikut Syiah tapi tak tahu asal usul, tak tahu sejarah apa semua. Sampailah mereka sesat dan sebagainya. Tapi kalau Syiah dulu mereka lebih kepada politik, sokongan politik, kabilah dan sebagainya lah. Jadi akhirnya itulah penghabisnya cerita dia, yang ni pun semua habis penuh. Itulah saya sebenarnya tertanya jugalah kan. Sebab iyalah mereka ni semua orang Islam. Betul. Kan. Kenapa mereka ni tergamak sanggup nak bunuh cucu satu-satunya cucu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sebenarnya Muslim. Betul. Sama-sama Muslim. Apa yang menjadi kecenderungan mereka tu sampai sanggup membunuh? Bangsa Arab ni sejak daripada dulu lagi mereka sangat kuat berpegang kepada kabilah masing-masing. Walaupun Islam sesama Islam, tetapi kalau kabilah mereka dibunuh, bangsa mereka dibunuh, mereka tetapkan tutup bilik. Sebagai contoh, ketika mana anak perempuan Nabi namanya Zainab. Ketika mana Zainab ditahan dan kudanya ataupun tunggangan dia itu dipotong kaki, masa tu Zainab nak berhijrah ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah, Zainab nak ikut ayah dia. Cerita dah beberapa selepas perang Badar apa semua, selepas beberapa tahun Zainab dibenarkan untuk pergi ke Madinah, berhijrah. Dalam perjalanan Zainab ni kena tangkap. Dan ketika itu Zainab sedang mengandung. Jadi kuda Zainab ni dipancung dan dijatuh. Zainab jatuh dan dia keguguran. Bila dia keguguran, orang-orang Mekah dapat tahu, marah. Walaupun orang-orang Mekah pada ketika mereka kafir Quraisy. Antaranya Hindun bin Utbah. Hindun ni isteri kepada Abi Sufyan pada itu, dia belum masuk Islam, dia belum Islam. Hindun ni dia memang sangat memusuhi Nabi. Dia berperang dengan Nabi, dia sangat memusuhi Nabi. Tapi bila bangsa dia, kabilah dia ada kait rapat, dia ada hubungan darah persaudaraan dengan Zainab juga, maka dia betul marah dengan orang yang ni. Tu cerita dia panjang lah. Jadi bermaksud tu kita tengok bangsa Arab ni mereka sangat kuat berpegang kepada kabilah masing-masing. Ini Bani Umayyah, ini Bani Syam, ini Bani Adi, ini Bani Makhzum. Mereka sangat pegang kepada diorang punya kabilah-kabilah. Sangat ni. Walaupun Islam, tapi kalau ada isu masalah berkaitan kabilah, mereka akan perang. Mereka akan perang. Itu. Jadi bila yang datang tu Husain ini adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, daripada Bani Muttalib, Bani Hashim, keluarga Nabi. Kemudian yang Muawiyah ni tadi ataupun ni, mereka ini daripada Bani Umayyah. Mereka kelompok Bani Umayyah. Bani Umayyah ni keturunan daripada Utsman sebenarnya. Jadi mereka ni dia ada sentimen tu lah. Itu antara sebab yang mereka boleh walaupun sesama Islam tapi mereka boleh berperang. Saya nak balik kepada kisah tawanan perang tu kan. Saya dengar ada kisah yang menyayat hati. Boleh tak Imam ceritakan sikit? Antara tawanan perang ialah ada juga tawanan-tawanan perang yang diseksa, dipenjara, yang dibunuh juga. Tapi sebelum sampai ke Yazid, sebelum beritahu sampai ke Yazid, sebab mereka dibunuh di Karbala, diarak di Kufah, diseret, dibawa kepala dia penggantung diseret, bawa ke Kufah, tujuh apa semua untuk menakutkan orang-orang Kufah. Jangan sokong Husain pun nak mati, jangan sekali nak mencetuskan konspirasi untuk menjatuhkan khalifah. Inilah akibatnya. So mereka diugut, yang ditangkap, tawan-tawanan yang ditangkap apa semua, ada yang dipenjara, diseksa sebagainya, sehinggalah mereka bawa ke Syam. Dapur dah habis semua, bawa ke Syam, bawa ke istana khalifah. Barulah khalifah lepaskan mereka, bebaskan mereka, bagi papasan apa semua. Tapi sepanjang macam tu, sebab kalau kita tengok map, kalau kita tengok dalam geografi, Karbala dan Kufah pun dah jauh dah. Kufah nak naik pergi ke Syam tu berapa jauh punya perjalanan. Mereka diikat, digari macam mana lah, diseret. Itu yang agak menyayat hati lah. Saya rasa kes ni lah kan, mana dia relate sampai ke hari ini kan. Kalau kita tengok pun macam zaman Melayu dulu kan, mesti ada orang yang jadi batu api. Lepas tu yang itulah yang jatuhnya kan, Kesultanan Melayu semua apa, dan sehingga ke sekarang ni pun kan. So boleh tak Imam bagi tahu sikit apa pengajaran yang boleh kita belajar daripada kisah ni sebenarnya? Berdasarkan peristiwa Karbala ni, kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah ni berdasarkan
pandangan seorang jemaah, kita tak perlulah kita kata sampai nak buat ritual mengikut syiar, nak mencederakan diri sebagai menginsafi ataupun sebagai nak kata apa nama menangisi meratapi pembunuhan Karbala atau peristiwa Karbala tu tak. Tapi kita bila sampai 10 Muharram kita puasalah. Kita main sunat kan. Kita puasa sebagainya, tapi kita tetap kita menyatakan kesedihan, kekecewaan apa yang berlaku di di Karbala itu, sehingga cucu Nabi SAW sendiri menjadi mangsa dan sebagainya. Dan bukanlah kita kata cucu Nabi itu ataupun Sayyidina Husain itu mencari nahas, tak. Itu Allah dah takdirkan perjalanan hidup dia. Memang Allah dah takdirkan perjalanan hidup dia, dan begitulah pengakhiran dia. Dan itu sebagai pengajaran kepada kita, dan bagi kita jagalah kelompok kita. Jangan cuba nak cetuskan bibit-bibit perpecahan. Kita lebih pilih, walaupun kita kena pilih damai lah. Pilihlah jalan damai. Walaupun kita terpaksa mengorbankan wang ringgit, mengorbankan keinginan nafsu kita, tetapi lebih baik kita pilih jalan damai daripada kita pilih untuk nak memenuhi segala hawa nafsu kita, kehendak kita. Yang penting kita okey, yang penting kita, tapi dalam masa yang sama kita pijak orang lain. Yang penting kita tindas bangsa-bangsa lain ataupun maksud lain semata-mata kita nak memenuhi kita punya kehendak. Tetapi itulah, Islam ini adalah agama pendamai. Jangan sampai kita kata cetuskan perpecahan ke ataupun perbalahan. Itu benda yang kita ambil pengajaran daripada yang berlaku pada tahun 60 Hijrah itu. Bila kita tengok impact dia, kesan dia apa. Benda tu tak terkecuali sahabat Nabi sendiri pun, khalifah pun dibunuh dan sebagainya, tak terkecuali. Apatah lagi kita orang biasa, jauh sekali keturunan Nabi ataupun keturunan sahabat Nabi, jauh sekali. Tapi kalau bila berlaku satu peperangan ni, dia tidak akan boleh berhenti dengan okey, hari ni gencatan senjata. Okey, hari ni kita berhenti, tamat perang. Tak, dia bukan begitu. Dia bukan boleh stop on the spot. Dia akan ada rentetan dan merentetan kesan-kesan pada ekonomi, pada bangsa, pada maruah, pada emosi, pada semua akan berkait rapat. Baik. Mungkin akhir sekali lah kan Imam, dalam semangat kita dah tahun baru ni kan. Betul. Apa azam terbaik yang boleh kita contohi dalam perjuangan Sayyidina Husain ni, dan khususnya bagi kita yang hidup dalam dunia yang banyak keliru kan antara kebenaran dan kepentingan ni. Okey, zaman kita dah ada pelbagai kemudahan akses untuk kita dapatkan info-info. Apa-apa saja berita yang kita dapat, supaya kita jadi orang yang lebih peka dengan isu semasa, jadilah orang yang lebih peka dengan isu semasa. Dan dalam masa yang sama, apa-apa berita yang tidak sahih, cuba dapatkan kita punya penjelasan. Kita tabayun, orang kata guna sekarang, tabayun dulu, berita-berita yang dapat kita tabayun dulu, betul ataupun tidak. Jangan kita terus sebar, terus nak viralkan, rupanya itu adalah fake news ataupun ni. Jadi kita berpada-padalah, sebab kadang-kadang dengan kita menyebarkan ataupun dengan info yang kita kita dapat ataupun maklumat-maklumat yang tidak sahih yang kita terima, itu menyebabkan boleh berlakunya perpecahan, peperangan hanya disebabkan seorang saja. Tengok dalam peristiwa Karbala, siapa punya punca? Syamrun tadi tu. Bila mana Husain dia kata kami nak berdamai, kami nak pergi berjumpa dengan Yazid. Dan Ubaidillah bin Ziyad pun setuju. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas pun setuju, tapi Syamrun yang cucuk. Bila Syamrun cucuk, Ubaidillah pun join sekali. Betul juga, aku governor, aku senior, ni tempat aku, ni wilayah aku, Kufah ni aku punya. So, tangkaplah. Kalau nak perang lah kan. Jadi Ubaidillah bin Ziyad, Syamrun bin ni orang-orang yang seorang saja punca, dan habis rosak satu keturunan, rosak satu negara, habis Kufah semua kena lipat. Semua kena lipat. Ya, betul. So, setelah kita punya borak kita hari ni, saya nak ucap terima kasih kepada Imam kerana sudi lepak dengan kami borak pasal kopi O ni. Saya rasa borak kali ni dia feel dia lain macam lah. Sampai saya pun macam nak keluar air mata kan. Dia sejarah ni tak pernah basi. Betul. Sebab dia macam dia relate je. Saya sebenarnya bila cerita tentang peristiwa Karbala ni, pernah dalam beberapa ceramah saya cerita, menangis. Saya menangis apa? Bila mana kepala Sayyidina Husain dibawa ke Ubaidillah bin Ziyad, dan dijolok-jolok kepala tu, Anas bin Malik ni tegur. Demi Allah, aku nampak Nabi cium pipi tu. Itulah yang saya nak keluar air mata tu. Akbar. Itulah kepada mereka semua, jangan lupa kalau suka kan, tekan butang suka,
boleh sebar dan boleh subscribe kan dalam kami punya media sosial. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Sebelum tu kita ada kelainan sikit. Okey. Sebab set baru ni saya nak bagi pantun lah. Langit Muharram redup mendung, debu Karbala basah berdarah. Sejarah luka jangan disanjung, tapi diambil itibar yang barakah. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Kopi Pekat Borak Padat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.